Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat bersara kepada Puan Hajah Nur Husniah dan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih di atas segala sumbangan dan pengorbanan yang telah dicurahkan oleh Puan Hajah Nur Husniah di SMK Kampung Jawa ini. Saya mendoakan semoga beliau terus dikurniakan kesihatan yang baik, kebahagiaan yang berpanjangan dan ketenangan dalam meniti hari-hari mendatang serta dimurahkan rezeki dan bahagia bersama keluarga tercinta. Hidup dikandung adat, mati dikandung budi, dan budi yang ditinggalkan akan sentiasa menjadi kenangan abadi di hati kami di SMK Kampung Jawa. Sayang selalu Puan Hajah Nur Husniah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Saya nak ucapkan kepada sahabat baik saya dan juga rakan jiran di sebelah untuk selamat bersara dan juga semoga dipanjangkan usia dan juga diberikan kesihatan yang baik, boleh merentas dunia selepas ini. Dan juga saya mohon maaf sekiranya ada sebarang kekhilafan daripada saya mohon dimaafi dan juga saya akan menyimpan kenangan ini sampai bila-bila, ya, kenangan yang paling indah bersamamu. Okey, sayonara, assalamualaikum. Sekiranya ada masa lapang, marilah ke SMK Kampung Jawa. Bye. Kita nak bersajak dulu ya. Sungguh manis buah rambutan anak dimakan perlahan-lahan. Bila ada sebuah pertemuan, pasti datang sebuah perpisahan. Puan Hus, dikau ibaratkan sebiji mutiara yang berkilau. Selagi kerja tak habis, selagi tu kau tak akan selesai. Kau akan selesaikan sehingga sempurna. Itu yang Rahiza tahu. Okey. Walaupun kita bersaudara, mak saudara ya, kepada anak saudara kita, tapi sebenarnya kita berdua lebih daripada itu. Tidur sebilik, okey. Dua bantal. Selama mengenali Puan Hus, orangnya penyayang, okey, seorang yang kuat kerja, seorang yang berdikari, seorang yang tegas. Walau bagaimanapun masa tidak mengizinkan kita bersama, tapi bagi Rahiza ketika di Perak itu menjadi satu ketinggalan kenangan lah yang tak dapat Rahiza lupakan. Terima kasih. Semoga selamat bersara dan berbahagia bersama keluarga tercinta. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buat Kak Hus, you are like a sister to me. Kak Hus lah yang ada dengan saya daripada saya mula bertapak dekat SMK Kampung Jawa sehinggalah hari ini. You are like a mentor also to me. Saya doakan Kak Hus sentiasa sihat dan ceria selalu di samping keluarga tersayang. Itu saja daripada saya. Selamat bersara Kak Hus. Selamat bersara Puan Hajah Husniah binti Rosdi. Semoga kekal sihat bahagia bersama keluarga tersayang di fasa bersara. Jadi pada masa sama saya mendoakan agar Puan Husniah dapat menikmati fasa persaraan dengan aktiviti-aktiviti yang menarik yang saya rasa Puan Husniah sendiri telah susun bersama keluarga. Selamat bersara Puan Husniah. Okey, jangan lupakan kami, ada masa lapang datang ke sini. All the best. Assalamualaikum Puan Husniah. Tiada kata untuk diucapkan. Terima kasih atas segala ilmu, segala tunjuk ajar untuk adikmu. Okey, dari mata pipit melayang. Dari mana pipit melayang? Dari paya turun ke padi. Dari mana datangnya sayang? Dari mata turun ke hati. Sayang Kak Husniah. Terima kasih. Kepribadian Kak Hus memang sangat mulia. Zana memang hormat sangat Kak Hus. Kak Hus lah juga adalah pembimbing Zana di sekolah amanah ini. Apabila Zana baru-baru masuk, agak culture shock, Kak Hus lah yang membimbing Zana bagaimana nak menghadapi apa-apa dugaan, cabaran di sekolah baru dengan portfolio baru. Zana nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Kak Hus. Semoga Kak Hus sentiasa ingat kami. Jangan lupa kami sampai bila-bila. So di sini Zana nak berpantun sedikit lah untuk Kak Hus. Ya? Okey, dengar Kak Hus. Anak kuda berlari-lari, diikat tali berlipat-lipat. Banyak harta dapat dicari. Sahabat sejati seperti Kak Hus payah didapat. Terima kasih. Hai Puan Husniah.
kenangan paling manis bersama Puan Husnia ialah Puan Husnia sudi mendengar luahan hati saya bila saya rasa terlalu stres dengan kerja. So, untuk persaraan Puan Husnia, happy retirement, enjoy, relax, travel and do whatever you want, and no more punching in and punching out from school. Take care and wish you all the very best in your new phase of life. Take care Puan Hus, happy retirement. Assalamualaikum, Kak Hus, selamat bersara. Saya doakan Kak Hus sentiasa bahagia, sentiasa ceria, semangat seperti sekarang ni bersama suami dan anak cucu, anak buah dan semualah rakan sekerja dan sebagainya. Kak Hus, sepanjang tempoh kita bersama, Kak Hus adalah seorang yang memberi saya sumber kekuatan dan semangat dalam segala kerja, tugasan yang diberikan. Susah jerih bersama-sama kita hadapi sehingga selesai setiap tugasan yang diberikan. Kau seorang yang saling menyokong. Siapa sahaja yang datang yang mempunyai masalah, sentiasa menyokong, sentiasa memberi penyelesaian yang mudah, ringkas tapi berkesan. Kami mengharapkan kau sentiasa menjadi kakak kepada kami yang sentiasa memberikan kata-kata positif dalam setiap saat, setiap masa, tak kira waktu. Walaupun malam, walaupun subuh, setiap masa sentiasa membalas WhatsApp, mesej kami dalam semua grup WhatsApp yang ada bersama. Setinggi-tinggi terima kasih, setinggi-tinggi penghargaan, sentiasa membawa saya ke arah positif, sentiasa bagi saya semangat, sentiasa menjadi kakak yang baik. Dan semoga kau sentiasa dalam keadaan yang baik, sentiasa yang macam ni untuk kami semua sehingga akhir hayat kami, akhir hayat Kak Hus. Terima kasih, selamat bersara. Jangan lupa kami dalam doa WhatsApp, jangan left. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Selamat bersara diucapkan kepada yang diraih Puan Hajah Husniah di atas hikmat bakti yang dicurah sepanjang perkhidmatan. Mudah-mudahan segala amal kebaikan menjadi saham akhirat yang menjanjikan bahagia di sana. Semoga terus diberi kesihatan, kesejahteraan dan bahagia hendaknya. Bersara bukanlah bermakna berhenti kerja, tetapi beralih kerjaya baru selayaknya bagi pesara untuk manfaat diri, juga keluarga, masyarakat, negara dan agama. Kunci hati tenang bagi jalan makrifat adalah mereka yang sentiasa merasa diri dilayan Allah SWT, yakni percaya setiap apa yang berlaku adalah layanan daripada Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Maka syukurilah dan reda apa jua yang menjadi bahagian kita. Selamat bersara, maaf zahir dan batin daripada saya sekeluarga. Terima kasih. Kepada Cikgu Nur Husniah, selamat bersara, selamat berehat dan selamat menikmati kehidupan sebagai pesara di samping keluarga tercinta. Saya yakin keputusan Cikgu Husniah bersara ini sesuatu yang telah dirancang lebih awal dan saat-saat yang dinantikan selama ini. Pada kesempatan ini, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih atas segala pengorbanan, jasa baik Cikgu Husniah
atas segala ilmu, pengalaman, kemahiran yang telah dikongsi bersama-sama dengan saya sebelum ini. Jadi saya sangat terhutang budi. Terima kasih Ustazah Husniah. Saya kagum atas segala komitmen, keberanian, keteguhan hati, kecekalan Cikgu Husniah ketika menjadi guru kanan. Beliau bukan seorang yang sangat hebat, nampak kecil molek orangnya, tetapi jiwa, kesungguhan, kekuatan, semangatnya tu sangat saya kagum, sangat hebat. Tahniah Cikgu Husniah kerana dapat meneruskan perkhidmatan hingga ke saat-saat tarikh persaraan. Semoga kehidupan selepas ini lebih tenang, lebih banyak dapat mengisi masa dengan keluarga, dapat meneruskan hobi melancong. Jadi saya sekali lagi mengucapkan selamat bersara. Mudah-mudahan ada kesempatan kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Saya nak beritahu just tentang Puan Husniah lah. Satu perkataan. Just one word about Puan Husniah. She is very cool and calm. Systematic. Sopan sangat. Seorang yang baik. Lemah lembut. Nampak garang tapi baik. She is a diligent person. Kenangan manis sepanjang bersama dengan Puan Hus. Teman Puan Hus pergi Kabadi bersama, balik lewat malam. Sangat banyak benda nak share tentang Puan Hus. Di pengalaman bekerja dengan Puan Hus di Sesi Petang sebagai pembantu Puan Hus. A lot of things yang saya rasa Puan Hus is very such a good leader to me dan pada semua kawan-kawan Sesi Petang. I'm going to miss you a lot. Bye. Selamat bersara Puan Hus. Antara momen yang paling saya ingat sampai sekarang ialah pengorbanan Puan Husniah malam-malam buta datang ke tempat kami berada di lokasi rumah tumpangan. Malam-malam ketuk-ketuk pintu. Assalamualaikum. Oh, PK Koko SMK Kampung Jawa datang melawat kami yang sedang kami dalam keadaan takut. Dia beri semangat pada kami untuk menghadapi kaut kaki pada esok hari. Kenangan bekerja bersama Puan Hus, saya berasa santai, tak stres dan beliau banyak membimbing semua program-program Koko dan beliau seorang ketua yang tahu apa yang nak dibuat. Okay, Assalamualaikum. Sepanjang saya mengenali Puan Husniah, beliau seorang yang tegas, comel dan sangat mudah berurusan dengan beliau lah. Saya berharap juga silaturahim di antara kita akan berkekalan dan saya berharap Puan bahagialah menempuh hari-hari bersara tersebut dan juga saya berharap Puan akan datang mungkin satu hari nanti Puan akan menjadi salah seorang daripada supplier koperasi SMK Kampung Jawa Kelang Berhad. Kami sangat-sangat mengalukan lah. Itu saja. Sekian, terima kasih. Selamat bersara. Selamat bersara Puan Hus. Jumpa lagi. Bye. Saya sejujurnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Husniah kerana telah membimbing saya dalam aktiviti co-curriculum dan juga aktiviti akademik. Selamat bersara Ustazah. Assalamualaikum Puan Husniah. Terima kasih kerana telah berkhidmat menjadi PK Koko di sekolah ini. Jika ada rezeki, kita jumpa lagi. 1, 2, 3. Selamat bersara Puan Husniah. Bye. Selamat bersara. Assalamualaikum Kak Hus. Saya dan Kak Umi mewakili tim ST lah. Nak mengucapkan ribuan terima kasih. Kak Hus banyak tolong tim kami dan banyak bantu bos kami lah, bos Aisyah daripada zaman JKMP sampai PK Koko. So terima kasih sebab pinjamkan saya iPad. Selamat bersara Kak Hus. Saya nak cakap terima kasih banyak-banyak dan minta maaf sebab saya banyak sangat buat salah dengan Kak Hus. Dan terima kasih sebab banyak bantu saya dan tugas saya di sekolah ni. Selamat bersara Kak Hus. 2, 3.